Hey what's guys, welcome back to my channel, Ira Official 2.0. I'm out and all time. Dan kali ni kita akan bermain game Five Nights at Freddy's. Sebelum video lain, korang jangan lupa subscribe, komen dan share, dan tekan bawah follow aku ni di Facebook Ira Official. Let's go, kita akan bermain gamenya. Let's go. Masih lagi sisa malam ni. Sumpah kamera ke-6 langsung tak nampak langsung. Sebenarnya kita punya rekodnya ada lebih 8 minit tadi. Sebabkan recording aku problem, jadinya kita terpaksa pergi ke 35 saat lagi. Yang aku tunjuk menang. Wow, mantap Freddy. Freddy bersama dengan Chica tak ada lagi dekat stage. Kamera ke-6 langsung tak bunyi. Kamera 6 langsung tak ada fungsi. Kamera 1 ada dah. Ada Freddy. Pagi ni lagi 3 jam lagi. Freddy ada dekat kamera 6. Saya korang tengok. Freddy bersama dengan Chica. Sikit lagi nak masuk ke 4B. 4B tu ni, tak pintu kita ni 4B. 4A nampak dia. Dia kalau dia orang terus je sorry guys, video ni ada 2 minit. Tak ada lagi di sini. Jam 6 please. Sumpah susah weh. Let's go. Night yang kelima merupakan night yang terakhir. Disebabkan ada 5 sahaja night kali ni. Let's go, malam yang kelima. Okay.
terus gerak mantap. Lagi dalam 5 jam lagi. 5 jam lagi kita akan menang this game. This game so easy, you know. Cuba tengok CCTV je. Tak ada pun nak gerak sana sini, kiri atas kanan bawah ke, tak ada. No. Pukul 1 baru ni guys. Wah, lambat betul jam ni guys. Okay, sisa 4 jam. Aku rasa diorang tak boleh lah hadam gitu. Satu episod je. Aku nak satu episod je. Aduh, aku nak satu episod je. Malam yang kelima. Okay. Sisa 3 jam lagi dan kita akan menang di game. Aku tak layan sangat guys Five Nights at Freddy. Kalau Goku tu Let's go! Kita sudah memenangkan game Five Nights at Freddy. Mantap guys ya. The end. See you next week. Let's go. Nama aku pegang mic. Nama aku Ailil lah. The end. Mantap guys. Kita terus ke penutupan. So itu saja untuk video kali ini. Harap kau tiba dengan aku di channel. Korang jangan lupa subscribe dan like, komen dan share dan tulis bawah. Follow aku punya video Facebook ada Fizi dan Hafizil. Dan korang tolong request game apa lagi selepas Five Nights at Freddy ni guys. Apakah kita akan melanjutkan 2? Kalau kau nak aku melanjutkan 2, korang boleh tulis di laman komen di bawah guys. Dan see you in the next video. Bye.